Setelah hampir 3 tahun on and off kita R&D resepi untuk mac and cheese, akhirnya kita akan keluarkan bersama dengan bulan Ramadan dan juga Chinese New Year. Ada 5 jenis topping kesemuanya. Yang pertama kita ada bolognese mac and cheese. Untuk bolognese ni memang kita guna kita punya special beef ragu. Memang sedap, so dia ada pedas-pedas sikit dan rasa dagingnya banyak. Yang kedua pula kita ada beef and chili. This one dia a bit spicy lah sebab ada chili garlic oil tu. Kombinasi antara pedas chili garlic oil, lemak-lemak streaky beef dan juga cheesy mac and cheese tu memang sedap teruk. Yang ni memang favourite abang lah. Yang ketiga ni pula kita offer untuk orang yang tak makan pedas ataupun mungkin kanak-kanak, cheesy chicken mac and cheese. Ada cheddar cheese atas tu dan juga popcorn chicken yang crispy. Sedap, tapi mungkin akan jadi sedikit muak lah biar tak ada pedas langsung kan. Cakap pasal pedas, kita ada juga samyang version mac and cheese. Seperti mana juga samyang pasta, ada sausage, seaweed dan juga cheese. Untuk topping yang kelima, abang nak korang cuba teka apa dia agak-agaknya. Mungkin topping alfredo atau carbonara atau pesto. Cuba komen.